Assalamualaikum semua. Jadi hari ni cikgu akan sambung untuk kertas 2 soalan bahagian A, iaitu berkenaan dengan morfologi kata prafrasa. Baiklah, untuk sebelum ni kita dah belajar dah kata bantu, kata penegas, kata nafi. Dah belajar 3 dah kan? Jadi untuk hari ni cikgu akan sambung lagi 4, iaitu kata penguat. Cikgu akan sambung kata penguat. Seterusnya kata pemeri, kata sendi nama dan juga kata arah. Untuk kata penguat dan juga kata sendi nama ni agak sukar sebab dia punya contoh tu banyak, pelbagai kata-kata dia. Jadi saya harap korang akan fokuslah untuk kelas ni. Okey. Jadi untuk kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengakhiri atau mengikuti kata adjektif. Okay, so maksudnya dia akan jadi macam ni. Dia boleh kata adjektif, sebelum ni boleh kata pemeri, ataupun kalau tak sebelum boleh juga dekat belakang. Okay, jadi kata penguat ni macam mana? Ia berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Okey, kata penguat ni terbahagi kepada 3, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan juga kata penguat bebas. Okey, nanti cikgu tengok. Nanti cikgu ajar macam mana kata penguat bebas ni. Baiklah, kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif. Okey, contohnya terlalu, paling, agak. Contohnya sungai itu agak dalam, ataupun budak itu terlalu boros. Boleh juga. Okey, seterusnya kata penguat belakang. Ia hadir di belakang kata adjektif, iaitu sekali, benar, nian. Contoh, indah nian pemandangan di sana. Benar sekali tutur kata pegawai tersebut. Boleh juga. Jadi dalam ni kata adjektif, indah ni kata adjektif. Okey, seterusnya adalah kata penguat bebas. Kata penguat bebas ni ialah dia boleh hadir secara bebas, sama ada di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Contoh, amat, sungguh dan sangat. Cikgu bagi contoh lain lah daripada yang memang sedia ada ni. Budak perempuan itu sangat cantik, ataupun budak perempuan itu cantik sangat. Dua-dua tu boleh. Contoh, kalau tengok contoh ayat ni, pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Kemas ni kata adjektif lah. Amat ni merupakan kata pemeri. Okey. Kata penguat, sorry. Seterusnya, pakaian seragam pasukan itu amat kemas amat. Jadi yang ni kata adjektif hadir dulu, baru kata penguat. Okey, macam itulah. Okey, seterusnya kita tengok pula kata pemeri. Kata pemeri ni ada 2 sahaja, iaitu ialah dan juga adalah. Okey, untuk kata pemeri kita ada 2 je. Ialah dan juga adalah. Tapi kata pemeri ni dia agak sukar sebab kita kena tahu ialah dan adalah ni dia boleh hadir pada situasi yang macam mana. Okey, jadi cikgu terangkan ya. Unsur yang menjadi pemeri hal atau perkara antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Unsur yang menjadi pemeri hal atau perangka antara subjek dan juga frasa-frasa utama dalam predikat. Okey, jadi pemerihalan ni dia boleh dilakukan dalam 2 cara. Okey, pertama sekali persamaan ataupun ekuatif. Okey, jadi dia ada 2 cara, iaitu secara persamaan atau ekuatif dengan penggunaan kata pemeri ialah. Dan ialah ini hadir di hadapan frasa nama. Contoh dia ialah abang saya. Dia bekerja, apa lagi satu? Dia ialah kakak saya. Macam tu. Keduanya, dia boleh hadir dengan secara huraian ataupun kualitatif dengan penggunaan kata pemeri adalah. Dan ianya hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh ayat, sumbangan besar beliau adalah dari segi kewangan. Dari segi kewangan ni merupakan frasa sendi nama. Okey.
Okey, pada umumnya kata pemberi tidak boleh hadir bersama-sama. Okey, secara umum dia memang tak boleh hadir dengan kata nafi tau. Contoh, arahan itu adalah bukan untuk semua pelajar. Arahan itu ialah bukan untuk semua pelajar. Memang salah ya dari segi struktur ayat dan juga tata bahasa. Namun, ia diberikan kekecualian boleh wujud dalam binaan kata nafi dan seterusnya adalah frasa adjektif. Okey, keputusan itu adalah tidak adil. Adil ni merupakan frasa adjektif. Frasa adjektif. Jadi, ni kata nafi lah. Jadi, dalam situasi macam ni, kata pemberi adalah boleh digunakan. Okey. Seterusnya, kata pemberi ni tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. Tak boleh hadir di hadapan frasa kerja ataupun kata kerja. Adalah dimaklumkan bahawa musyarat pada hari ini dibatalkan. Salah lah ya. Kes. Seterusnya. Kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Dia datang dah hadapan frasa nama. Okey, antara kata sendi nama yang lazim digunakan adalah dari. Ni semua contoh lah. Contoh kata sendi nama yang korang boleh guna. Okey. Ni contoh. Okey, walaupun semua kata sendi nama ni hadir di hadapan kata nama ataupun frasa nama, namun tiap-tiap satu mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus. Dia ada maksudnya kat sini, walaupun kata sendi nama ni hadir sebelum ataupun di hadapan kata nama ataupun frasa nama, tapi setiap satu perkataan ni ada tugas dan juga fungsi yang berlainan. Ada tugas dan juga fungsi yang masing-masing. Dan penggunaannya juga ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus. Ada antara kata sendi nama yang mengganggotai golongan kata yang lain. Contoh, akan. Akan ni kata sendi nama dan ia juga berfungsi sebagai kata bantu. Okey, dalam. Dalam ni kata nama arah ataupun kata adjektif. Sampai. Sampai ni sebagai kata kerja. Antara sebagai kata nama arah dan yang terakhir untuk. Untuk ini sebagai kata hubung. Yang untuk kata hubung juga. Macam tu. Okey, itu kata sendi nama. Seterusnya adalah kata arah. Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Kata arah yang hadir sebelum frasa nama. Sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Contohnya adalah atas, antara. Ni antara contoh lah. Okay. Contoh ayat. Rumahnya terletak di antara sebuah tasik dengan sawah padi. Bangunan itu berada di belakang sekolah saya. Rumah saya berada di hadapan sebuah stesen minyak. Contoh. Itu kata arah. Kata arah memang senang lah. Tak ada yang terlalu complicated pun. Dan seterusnya adalah kata bilangan. Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah kepada frasa nama. Okey. Menjadi penerang jumlah pada frasa nama. Kata bilangan ini dapat dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut ciri maknanya. Okey, dia dibahagikan mengikut ciri maknanya. Okey. Kata bilangan, okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis kata bilangan. Iaitu kata bilangan yang menunjukkan jumlah yang tentu sifatnya yang disebut bilangan kardinal, iaitu 1, 2, sejuta, 1000. Itu contoh dia lah. Kata bilangan yang menunjukkan bilangan tidak tentu, iaitu beberapa, seluruh, banyak, sedikit. Oleh sebab perkataan ini sudah menunjukkan jamak, kata nama yang mengikutinya tidak perlu diulang-ulang. Ayat ini dianggap salah. Contoh, segala persiapan-persiapan telah dibuat. Okey. Ni cikgu bagi contoh supaya korang mudah faham. Okey, dekat sini dia nak kata perkataan beberapa, sekalian, seluruh, banyak, sedikit ni memang dah menunjukkan maksud jamak, iaitu maksud banyak. Jadi
lepas daripada perkataan ini, kata nama yang hadir tidak perlu diulang ataupun tidak perlu digandakan. Jadi segala persiapan telah dibuat. Itu adalah ayat yang betul. Namun segala persiapan telah dibuat merupakan ayat yang salah. Contoh Contoh. Okey, cikgu bagi contoh untuk B. Salah pula cikgu tekan ya. B. Okey, semua guru diminta untuk menghadiri mesyuarat ini. Okey. Jadi, ayat ini kata bilangan dia adalah semua. Guru merupakan kata nama yang hadir selepas kata bilangan. Jadi, kalau ayat itu kita tukar, semua guru-guru diminta untuk menghadiri mesyuarat ini, ayat itu akan menjadi ayat yang salah. Sebab semua itu telah menunjukkan maksud jamak. Okey, cikgu harap korang fahamlah ya. Tapi kalau tak faham, tak apa. Nanti boleh PM cikgu. Okey, seterusnya. Kata bilangan yang membawa maksud himpunan. Himpunan contohnya beratus-ratus, beribu-ribu. Yang kalau himpunan ni, biasanya ia akan didahului oleh awalan ber. Okey. Imbuhan awalan ber. Okey. Beratus-ratus, beribu-ribu, berabad-abad, berguni-guni. Okey. Seterusnya, kata bilangan yang membawa maksud pisahan. Maksudnya, dia pisahkanlah masing-masing tiap-tiap. Contoh, setiap murid mesti menyiapkan kerja tersebut. Maksudnya, dia pisahkan. Seorang-seorang tu kena siapkan juga. Okey. Seterusnya, kata bilangan yang membawa maksud pecahan. Pecahan ni, dia ada awalan se di hadapan. Imbuhan awalan se ada ke hadapan. Okey. Se. Seperempat. Separuh. Setengah. 2/3. Dia ada se dan juga per. Okay. Baiklah, seterusnya. Kita tengok pula. Okey. Yang ni untuk next class, kita akan buat berkenaan dengan kata ganda dan juga lain-lain. Kita akan buat untuk kelas seterusnya. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Jadi, cikgu harap semua boleh faham. Kalau tak faham, boleh je tanya cikgu bila-bila masa ya. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua.